Saya guna kamera belakang suara cantik, tapi masalahnya hasil video saya pelik pula dia buat. Tengok video saya sekarang ni, kenapa terpotongnya saya tak tahu dia view kat mana ni lagi kan. Macam ni kita nak bagi dia macam kedudukan cantik, walaupun kita guna kamera belakang dan kita boleh preview lagi, kita boleh tengok lagi adakah kita ni dulu dalam frame ke, adakah brightness video kita terlampau terang ke dan sebagainya. Okey, jom kita mulakan. First, kita perlukan cermin dan kita kena adjust cermin ni biar kita nampak dalam video. Biar kita nampak apa yang kita nak shoot video tu. Macam contoh saya shoot telefon sekarang ni. Sekarang ni kita nampak apa pun review saya tengok, ni stand telefon ni je. Jadi saya adjust lagi untuk sekali try ke cermin kecil lah. Lepas tu contoh saya dah masuk frame. Contoh sekarang ni dah masuk frame dalam video tu sekarang ni. Tengok dah masuk frame. Ini saya boleh record. Tapi ada satu lagi masalah.